Assalamualaikum. Boom. Hari ini saya berada di Pasar Malam Taman Bukit Larang, Melaka, hari Jumaat. Jom kita tengok apa yang ada yang menarik dekat situ. Sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe saya punya YouTube channel, okey? Jom layan. Ikan goreng RM1. Ini pun sama RM1 dua, bang. Yang besar? Besar ni RM3, kepak RM2.5. Oh. Dan nak kepak dua yang nak yang ni 10, Kepak dua Alright. Oh, menarik. Roti john dek, panas-panas lagi dek, singgah dek roti john. Ayam ada, double special meleleh pun ada, danak meleleh pun ada. Roti tadi daging dia. Pita satu dengan roti satu, Satu RM1 kan? Pita pasnya roti RM4. Nak ayam ke daging? Daging. Baik. Daging satu, ayam satu boleh? Alright. Ada duduk gantung agak semua ada duduk. Sebelah sana? Sebelah saya masuk, kalau tak dah stay. Wah, mereka sini hari Jumaat lagi dekat mana? Senin dekat depan. Sini dekat Teluk Mas depan tu. Hari Ahad pagi petani. Teluk Tani pun ada lah. Pasar malam straight lah semua 5-7 hari. Kalau tak ada hal, saya straight. Kalau ada hal, straight. Oh, dia kukus dulu Bagi dia dulu. Mantap lah. Oh, macam tu portion dia. Gila banyak. Ambil ni lah nasi kerabu tu. Nasi kerabu tu tak buka lah. Brother ni memang legend lah kalau bawa pita kebab. Kita try tu Bismillahirrahmanirrahim. Empat mesti dia muai. Bismillah. Botak. Botak. Saya tak nak cakap sedap ke apa ke, hanya video aja yang berbicara. Bismillah. Pasar malam Taman Bukit Larang peniaga tak beramai. Jadi nasi kerabu yang saya nak pun tak ada. Kebab tu pun okey lah. Kebab tu memang saya biasa beli kan. Situ saya biasa beli ayam dengan nasi kerabu. Kebab abang tu. Okey. Korang kena support peniaga-peniaga yang ada di Pasar Malam Taman Bukit Larang supaya lebih ramai lagi mereka berniaga dan semangat lagi mereka berniaga. Okey, support tau.
Alhamdulillah kenyang. Okey, bagi cara kita support peniaga kita. Assalamualaikum.